Okey, masak pun dah siap. Nak tunggu makan malam nanti. Mungkin nanti saya akan buat video lagi makan ke, makan-makan. Tak tahu lagi, insya-Allah. Okey. Masa untuk makan malam. Selamat malam abang. Malam. Alisha. Ngantuk Cak. Oloh. Cak. Oloh. Dah, mari kita makan. Ni ada bola ni. Ada bola. Makan mana yang boleh makan. Ni sambal ni memang masak aje. Mami, pasta boleh tak? Okeylah. Masa untuk makan. Ni beg. Ni belum beg travel ni. Nak sekolah pun beg banyak macam ni. Juga Ina. Badan semua sekeping. Sedapnya makan. Makan bola. Bola apa? Bola. Makan. Bola buka. Dia bakso. Mari kita makan. Masa untuk makan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semua. Selamat malam. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nak sambal ikan? Bola besar. Sini. Boleh. Kangkung nak? Tak nak. Bismillah. Ngantuk dah. Ngantuk Makan ikan tongkol dan sambal. Dia tak makan ikan tongkol sambal sebab banyak duri dia kata. Makan dengan bola. Okey. Mama tadi cari udang tapi tak ada kat kedai dah. Habis. Ini sayur sayur apa ni? Batang seledri. Kangkung dia. Sayang kalau tak masak. Apa benda tu? Sampai bunyi-bunyi dia cukup. Kita makan apa pun satu hari tu mesti kita nak makan nasi juga. Betul tak? Kita nak cari nasi juga. Baru terasa kenyang. Sebab kita orang timur. Kita bukan orang barat. Walaupun kita makan roti ini, roti itu, mesti kita nak cari nasi juga. Dah. Makan. Panas lah, tak adalah suam je. Wah, man. Aisyah dah ngantuk Cepat makan. Cek jadual. Betul? Kalau lama kita Kena cepat lah. Tengok handphone tak ngantuk. Terus hilang ngantuk. Sekejap lagi, tak handphone. Mama dah okey balik. mana je. Haus tu. Haus hangat. Segoina. Cakap je lah. Oh, nanti okey lah tu. Elok lah tu. Tu jangan lasak-lasak.
Lasak-lasak. Dah kaki sangkut. Si bayi sangkut bakul. Dia sangkut ada dia. Ada bang? Dia sangkut. Tak ada. Mama, Hmm? bukan sangkut tapi dia biasa. Biasa. Satu rantai. Dia nasi baik tak tersangkut. Enggak begitu kan. Cuma dia kasih orang saya kasih. Iyalah. Sebab tu jangan ganas-ganas kaki tu. Makan. Apa bang? 40 dah. Kejap je dah 40. Enak-enak. Sedap. Nama beli sos ABC. Yang tak makan. Sos ABC. ABC. Tak makan. Makan dengan bola tu sedap. Terasa bakso. Sebab tu tak masam sangat kan. Nak? Makan nasi. Pedas tapi. Pedas tapi. Pedas tapi pedas apa tu bang? Ha? Tak sopan. Tekan. Halo. Pedas. Boleh bang? Boleh. Sedap. Habiskan ikan tu. Sama nasi tak? Makanlah kenyang. Tak ada tengah malam nanti nak cari makanan pula. Tengah malam temu orang tidur. Jam tu lah lapar. Makan terlalu lambat malam-malam. Tak sihat. Makan awal sikit. Satu je. Makan kenyang. Ya, tak sakit perut. Mana tak? Sebab semua tak. Sos. Ikan tongkol ni tapi sedap. Makan kenyang-kenyang. Biar tengah malam tak lapar. Badan kamu tu kecil-kecil. Kena banyak makan. Makan lebih sikit. Biar gemuk sikit. Tak ada kurus keding. Patutlah. Aku tinggalnya baru pulang. Tengok mak makan banyak gemuk. Oh. Diet gagal. Ingat ayat tu mah. April 17. Makan bola. Makan bola ni bang. Nur Alisa ngantuk. Allahu Akbar. Mama pun makan pakai bola. Pakai tangan. 2 biji mata. Bola. Bakso. Ni. Daging. Nak. Nak. Nah, nampak. Sekejap kan? Sekejap. Sos ABC sedap. Sebab dia tak masam sangat. Dia sedap. Kalau yang selalu kat dapur tu kan masam sangat. Makan tu bakso tak kena. Itulah. Ini susah nak cari sos ABC. Dah siap. Ya Allah. Kalau tak mata ni dah kenapa? Tak senyuman. Senyum. Berbola senyum. Semua sayur kena makan. Dah sihat. Makan sayur. Semua sayur makan. Ma dulu atau Indun ajar mama makan. Semua sayur makan.
Selagi benda tu tak beracun, makan. Sayur yang tak beracun. Dia mau pergi kebun. Kau atuk pergi kebun. Macam-macam sayur ada. Sayur yang kat tengah-tengah sawah tu. Buat pecal. Sedap. Atuk lah yang ajar mama makan sayur dulu. Kat ni. Macam biasa je. Dia still full Sarah. Sedap. Dah. Pedas ke? Pedas sos je. Selalu makan sambal cili api. Okey je. Mana? Jadi kita kemas meja. Sudah. Simpan. Ni anak-anak ni lepas makan main handphone. Duduk sekejap main handphone. Abang buat apa tu? Tengok buat apa tu? Jap. Mana handphone? Tak tahu. Tak ada. Tengoklah dia tu. Apa tu? Taman. Taman dah. Ni taman. Oh, taman dah. Mata dah. Nama? Nama. Nama. Hijak. Aman. Man. Betul. Lepas tu nut. Okey ni. Nah, ni lagi susah. Okey, yang bagi cek apa, cek buku? Cek jadual semua. Okey, nak tidur dah. Bagi. Dah lambat dah ni. Masa untuk cek jadual ni dah lambat ni. Alisana suruh cek jadual. Jangan ngantuk sangat tu. Itulah dia tadi mama suruh buat cepat, tak nak buat. Cepatlah yang. Semangat. Dah ngantuk sangat tu, buat laju sikit. Ini kalau kau masuk kat dalam beg, mana yang ada lebih buku kat sini kan? Macam ada buku lain tu kan? Macam keluar kan? Tolong Pula. Ni sekolah pagi lagi banyak. Jadual sekolah petang mana tu kat sana tu, bawah meja tu. Dia sampai kat sana tu. Tu. Bukan. Itu buku punya ni, jangan hilangkan lah. Nanti time nak pulangkan buku kena ada tu. Tampal je kat buku. Tu siapa punya? Abang punya ke? Ya, ni buku-buku yang Alisa pakai. Alisa pinjam kat sekolah. Ni dah ada. Ada? Tapi ni siapa punya? Mana saya tahu. Ibu ada. Lepaskan ni. Ni berada kat depan. Bukan tu. Itu untuk tulis nama awak. Ini senarai buku-buku semua. Semua buku kan ada kat sini ni. Ni. Buku-buku semua. Nama-nama buku semua ada kat sini. Al-Quran, Jawi, Ibadah, Akidah, Adab, Sirah, Bahasa Arab. Ini semua ada. Letak. Tampal dekat buku dia. Tapi bukan asal punya. Iya, itu Alisa punya. Tampal kat buku. Nanti kalau time nak pulangkan tu, kita boleh tengok kat situ. Hello, cepat. Faster. Dia punya penyakit malas ni kenapa hari ni? Malas. Hari ni dia ada penyakit malas, guys. Mana ada. Aku nak masuk ke yang lain. Amboi. Tolong please. Masukkan kat mana? Handphone pun cakap tolong masuk. Sekolah petang. Dah cek jadual ke belum ni sekolah petang? Kau ambil dulu buku tu buat sini. Lepas tu pergi cek jadual. Cek jadual kat dalam tak nak. Kan apa tu kat situ kan pasal ada kertas apa tu? Kertas macam jadual sekolah petang kan matiin dia dengan buku ni. Kira. Ya bos. Baik bos. Ni kalau datang dia punya malas macam tu lah dia.